Assalamualaikum. Okey geng, so jumpa lagi kita dekat video aku kali ni, yang mana aku nak review kereta Hot Wheels yang Marhain. Sebab apa aku kata Marhain? Nanti aku akan cerita dalam video ni. Okey. So macam biasa, sebelum aku nak review kereta kali ni, McLaren W1 untuk casting 2025. Macam biasa, aku boleh tekan button subscribe dulu, lepas tu boleh tekan button loceng untuk support aku. Kalau aku upload video lepas ni, hampa akan dapat notification. Okey. So macam biasa, kenapa aku kata aku nak review kereta Marhain, sebab kenapa tengok aku punya kereta sebelum-sebelum ni kan, memang murah lah, 10, 15 ringgit, 12 ringgit. Sebab dia macam ni, tunjuk kat hampa. First sekali, dia punya blister yang ni, blister crack, pecah blister dia. Okay, macam video sebelum ni, kereta-kereta yang murah aku dapat semua masalah dekat blister, dekat soft corner, dekat J-hook. Cuma video kali ni untuk McLaren W1 yang RM10 ni, aku ada masalah dekat bahagian blister. Sebab RM10 kan, so aku tak boleh nak komen lebih lah. Okay, so yang ni kereta daripada casting 2025 yang baru. Okay, belakang ni macam ni. Yang ni McLaren, dia tak ada connect dengan mana-mana sponsor. Tak ada Okay, so jadi kereta dia bila tak ada sponsor, kereta dia tak ada stiker dan kosong macam ni lah. Okay, untuk kereta ni McLaren W1, daripada segi detailing tepi dia atau posisi dia cantik, tak ada side mirror. Rim dia biasa lah, tak cantik sangat. Kalau nak loose, tukar sport rim lawa dah macam ni. Dia sports car kan. Okay, depan ada tulisan McLaren kat situ. Okay, detail lampu kosong, tak ada. Teruk juga macam ni. Sebab tu murah kot, tak ada orang minat, tak ada orang beli. Dia punya bumbu pakai panoramic rooftop dia. Enjin belakang dia kosong. Bahagian belakang dia detail pun kosong juga, tak ada detail lah belakang, nampak. Untuk bahagian detailing bawah lagi kosong. McLaren W1 2025. So ni casting yang baru 2025. Dia punya design dia, aku ingat McLaren ni dia sama dengan Ferrari FS90. Rupanya McLaren ni dia satu brand yang lain lah, bukan Ferrari. Kalau Ferrari kan dia ada logo kuda kat sini kan. Tapi aku dah silap. McLaren ni aku beli, aku ingat dia Ferrari mula tu, sebab aku kan baru main Hobiland. Rupanya McLaren ni brand dia lah, bukan Ferrari. Aku tersilap tengok sebab dia punya design ni seakan-akan Ferrari FS90. Nampak? Macam Lamborghini pun ada juga untuk kereta McLaren ni. Tapi dia cantik, dia macam exotic. Kat sini dia tulis lah Rest Day Joe the Course. Dia ada 10/10 kan. Tapi aku dapat macam ni yang nombor 6. Aku tak pasti kereta ni nombor 1, 2, 3, 4, 5 dia sampai 10 tu atau apa. Siapa tahu boleh komen kat bawah. Okay, alright gang, so siapa nak beli kereta McLaren W1 ni, aku letak link Shopee kat bawah ni. Apa boleh tekan button boleh tekan kat situ untuk dapatkan kereta McLaren ni lah. Harga murah yang ni. Okay, so jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Bye. Assalamualaikum. Mana pagi ni.